Telefon kita berdua diletakkan di pejabat. Hanya ada satu orang yang akan melakukannya, iaitu pembantu peribadi saya, Wendy. Wendy adalah sepupu Connie. Pasti Connie yang menyuruhnya. Semuanya salah saya. Saya tidak sepatutnya pindah ke rumah kamu. Tak ada kena-mengena dengan kamu. Ada kena-mengena kerana saya masih sayangkan kamu. Saya tidak dapat mengawal diri saya. Maaf ya. Saya benar-benar tidak berniat untuk merosakkan hubungan kamu. Saya sudah berusaha keras untuk mengawal diri saya. Mengawal diri saya menyimpan perasaan ini. Saya benar-benar tidak mengharapkan apa-apa. Angie, jangan begitu. Selepas pulang dari Amerika, saya benar-benar tidak melakukan apa-apa. Adakah kerana saya tidak cukup baik, tidak cukup ikhlas, sehingga membuat Connie masih curiga dengan saya? Connie benar-benar keterlaluan. Markus, jangan risau. Saya tidak akan menyusahkan kamu dan Connie. Saya memutuskan untuk meninggalkan Hong Kong dan kembali ke England. Kita tidak akan berjumpa lagi. Angie, jangan begitu. Jangan cakap nak balik England lagi. Ayah kamu akan sangat sedih. Jika kamu rasa bersalah, bolehkah kamu lakukan sesuatu untuk saya? Kamu cakap. Saya harap boleh. Pada saat terakhir kita berdua hari ini, bolehkah saya menonton matahari terbenam bersama kamu? Jangan cakap nak balik England lagi. Kalau tidak saya akan rasa bersalah. Ju, Sir. Tahukah kamu siapa yang menjemput saya di lapangan terbang tadi? Istri kamu. Dia sudah memberitahu saya semuanya. Budak bodoh ini beritahu saya dengan jujur. Apa sebenarnya yang kamu lakukan dengan Markus di dalam kapal layar? Ayah, nanti kita cakap di rumah. Ju, Sir, kamu salah faham saya. Saya dan dia di kapal layar hanya menonton matahari terbenam. Saya tidak salah faham menonton matahari terbenam. Saya beritahu kamu. Ada satu perkara yang saya pasti kamu dengar baik-baik. Anak perempuan saya selama lebih 10 tahun ini gila-gila kerana kamu. Ayah, biar saya cakap. Ada lelaki baik pun tidak kahwin. Hingga nyawa sendiri pun tidak peduli. Apa sebenarnya yang kamu beri kepada dia sehingga dia jadi begini? Saya hanya ada seorang anak perempuan. Apa yang saya buat salah pada awak? Cakaplah pada saya. Adakah awak mahu anak saya mati untuk awak baru awak gembira? Ayah, kenapa awak pukul dia? Markus, saya okey. Awak hantar Ju, Sir, balik dulu. Ayah, jom kita balik. Budak jahat, nanti saya cari awak. Jom kita balik. Ayah, jom balik. Awak sengaja lukakan kaki awak sendiri. Sengaja minum arak dan makan ubat untuk lukakan diri. Semata-mata untuk dekat dengan dia. Awak main-main dengan nyawa awak, tahu tak? Awak sedang main permainan yang sangat bahaya. Saya tak main-main. Ayah, saya terlalu serius dengan hubungan ini. Serius sampai saya tak boleh lepaskan diri. Tak boleh kawal diri sendiri, awak faham tak? Awak fikir sendiri. Fikirlah awak sanggup korbankan nyawa untuk dia. Adakah dia sanggup korbankan kebahagiaan keluarganya untuk awak? Saya tak tahu. Saya cuma tahu kalau tak boleh cintakan Markus, saya lebih baik mati. Lagi-lagi pasal budak tu. Anak, kalau awak betul-betul tak boleh pisah dengan dia, ambil sahaja dia. Ayah. Awak anak saya. Saya tak boleh tengok awak kena buli. Awak tahu tak? Kalau awak betul-betul tak boleh pisah dengan budak tu, ambillah dia. Pelik kenapa Angie belum balik lagi. Ju, Sir, baru balik Hong Kong. Angie sangat berbakti. Mungkin tinggal di rumah teman dia sambut tahun baru. Betul juga tu. Sangat malu selalu ambil anak dia. Tuan Mirapan balam balik. Nak tinggalkan manisan untuk dia, tak dia dah balik.
Sangat berbesar hati awak datang sambut saya. Ayah awak suruh saya balik. Makcik, INGI Juser. Dia lepas orang ke. semestinya ayah cakap lepas saya pindah sini. Sering makan masakan sedap awak. Jadi saya gemuk cantik suruh saya sambut tahun baru sini. Hahaha, nak terus ganggu kau. Aku memang NAK. Sangat ramah NI makin. Rasanya makin ceria hahaha. NG mari sini. Sebab mama kata gantung angpau nikat pokok PC. Tahun depan kau dapat duit dan cinta. Betul ke? Lepas buka masukkan shilling emas. Pas tu gantung kad pokok PC makin kaya. Makin ramai yang suka. Kau pun keluarga juga. Gantung banyak sikit dapat sikit tuah. Wah, pokok PC ni cantiknya. Aku pun nak dapat sikit tuah. Baiklah, baiklah. Alamak, maaf makcik. Alah takpe bunga PC jatuh. Ini petanda baik, maksudnya jodoh baik. Betul ke mama makcik? Korang berdua kena tolak banyak sikit bunga PC. Baru cepat dapat pasangan baru. Kau asyik fikir pasal bunga PC aku. Kau jaga baik-baik bunga PC kau sendiri ya cik. Kisah cinta Encik Gau tebal macam buku telefon. Jaga-jaga dia masih ada hubungan dengan bekas. Hahaha, cuba dia. Tengok macam mana aku layan dia. Wah, bau cuka kuatnya. Ada keperasaan lama cuma macam awal lalu. Mana boleh mudah ganggu korang. Tapi kadang-kadang api cinta yang lama boleh menyala lebih kuat. Sesiapa pun tak boleh halang. Lelaki yang matang akan tahu hargai orang yang ada sekarang. Tak akan mudah lepaskan kebahagiaan sekarang kerana perasaan lama. Tapi manusia perlu ada masa lalu baru tahu siapa yang paling disukai. Bila jodoh datang lagi tak akan mudah lepaskan. Alamak mama. Dua-dua cakap betul macam mana ni? Alamak aku. Rasanya kalau cukup teguh, tak akan terpengaruh. Kalau lelaki itu tak lupa perasaan lama, ada peluang dia akan kembali. Kau ni rancang uji kita. Ajak aku dan NG jumpa di kapal layar. Sebagai lelaki yang baik kau sepatutnya tak terpengaruh. Tapi ada perasaan yang tak boleh tipu diri sendiri. Kau masih belum melepaskan NG. Tuhan sudah melarang kita mencuba syaitan. Kenapa kakak ipar yang bijak ini boleh buat silap sebegini? Dia memang keterlaluan kali ini. Tapi dia tak salah teka, apa lagi yang aku boleh kata. Apa yang kau rancang nak buat? Selain minum arak untuk lupakan masalah. Hik. Kali ini aku tak boleh tolong kau. Tapi ada seorang wanita di Mumbai yang boleh tolong kau. Yisim pengambil keputusan Fuzing pergi ke Mumbai. Aku sepatutnya terbang ke sana esok untuk bincang tentang pengambil alihan. Lebih baik selesai kontrak dan balik. Sekarang kau boleh terbang sendiri ke sana dan ambil peluang untuk pergi. HMPH gencatan senjata sementara. Mungkin bila kau sampai ke Mumbai dan dengan muzik suci, kau akan mendapat pencerahan. Selamat pagi, Ma. Abang sulung abang kedua. Aku panggil Yiming datang untuk sarapan. Bagus, ramai-ramai lebih meriah, mari saya datang lagi. Duduk. Cuba kopi ini, ia kopi organik. Betul ke bagus Yihin, makan sedikit bubur. Yang kau suka minum banyak. Aku sedang diet. Jangan kurus sangat, lebih baik seperti Mak Mei yang montel. Kau ni kurus kering, Top Man tak suka. Apa kena mengena dengan kau? Dia suka jenis apa? Tak ada kena mengena dengan kau. Apa kena mengena dengan kau? Hei, kamu berdua bukan budak-budak lagi. Serius sikit. Makan sarapan. Hahaha. Hei Marcos. Kau nampak tak sihat. Jangan pergi kerja hari ini, tinggal rumah dan rehat sikit boleh? Aku okey, cuma malam tadi tak tidur lena. Baiklah, aku nak pergi pemeriksaan semula nanti. Ikut aku pergi ambil vitamin dari doktor. Vitamin kita ada banyak. Marcos tak sakit, cuma perlu rehat. Sudah, aku okey. Aku tak perlu rehat. Dan petang ini aku nak terbang ke Mumbai untuk tanda tangan kontrak dengan anak perempuan Fuzing. Wah, terburu-buru sangat. Beberapa hari lagi nak tahun baru. Berapa lama kau akan pergi? Tak tahu, lepas selesai kontrak aku balik. Alamat, jarang sekali Yatming dan Anggi sambut tahun baru di sini tahun ini.
Kamu sebagai tuan rumah macam mana boleh tak ada di rumah mak? Betul, saya jarang sambut tahun baru di sini. Kalau ia sangat penting, pergilah. Masalah belum selesai. Kalau kamu tinggal di rumah sambut tahun baru pun tak tenang. Betul jarang nampak isteri suruh suami sendiri. Jangan sambut tahun baru di rumah. Oh, sebab kakak ipar sangat faham. Ya, hal pembelian ban fuzing kali ini. Abang selalu sangat tegang, tekanan besar. Tak boleh ada sebarang kesilapan. Ya Mak Mei, yang paling penting dalam keluarga adalah kekompakan. Betul, bila-bila masa pun boleh sambut tahun baru. Betul kan, alamak, tak ada cara lain. Hei Markus, setelah sampai Mumbai kamu perlu berhati-hati dengan makanan. Sebelum naik kapal terbang, ingatkan saya untuk telefon dan ucapkan tahniah kepada Lidaban. Baik, okey. Ada apa-apa lagi ada? Saya dan isteri saya. Saya minta kamu jangan campur tangan hal saya lagi. Tahu. Saya keluar buat kerja. Kamu lupa bawa pasport. Kenapa begitu cuai? Terima kasih. Wewe Cici kata kamu pagi tadi lupa ucap selamat tinggal kepada mereka. Kata nak denda kamu beli cenderamata balik. Baiklah. Kalau rasa runsing, pergi sekejap pun tak apa. Tenangkan diri, baru boleh jumpa dalam hati. Perasaan sebenar. Baru boleh tenang dan bijak selesaikan masalah. Hidup ada banyak pilihan. Saya tahu kamu selalu letakkan saya dan anak-anak kami di tempat pertama. Kalau sekarang masih sama, saya harap malam tahun baru kamu boleh balik dan makan malam bersama kami. HMM. HMM Koni. Juse, Saya mesti beritahu kamu. Saya Kuma Ada, NGC orang anak perempuan saya anggap dia sebagai permata. Kamu pun tahu apa sahaja yang dia nak. Saya akan cuba dapatkan untuk dia. Tak kira orang kata saya pilih kasih. Juse maksud kamu. Markus setiap tahun sambut tahun baru balik rumah makan malam. Tahun ini terbang ke Mumbai buat apa? Kamu fikir adakah dia sekarang sudah mula pada kamu? Tak ada lagi rasa rindu pada rumah. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Markus pasti akan pulang untuk makan malam pada malam tahun baru. 12 tahun yang lalu. Kamu memperlakukan anak perempuan saya seperti bidak catur. Demi perkahwinan kamu, dia menjadi mangsa. Jelas sekali dalam permainan ini kamu sudah kalah separuh jalan.